Kalau buat video affiliate ni, saya jual-jual produk ni, apa konten yang patut saya buat? Walaupun saya ni bukan content creator guys, saya tak pernah lah buat konten-konten affiliate ni, tapi ini based on logik saya, apa jenis video yang awak kena buat sama macam formula ni. Tengok. SEEIUWTOUA. See you tawah. S yang pertama adalah situation. Awak kena start video awak ni kalau boleh guna hook yang berbeza-beza. Ada hari awak start dengan situation. Contohnya, mak ayah yang dah risau anak asyik kena speech delay tu, korang boleh gunakan produk ni. Contohnya, dia start dengan satu situation, problem ataupun dream. Itu adalah intro dia. Ataupun awak boleh pergi pada E. E adalah awak exaggerate. Exaggerate ni biasanya kita kena campak 3 kali, 5 kali. Contohnya kan, saya buat video exaggerate dah lah nak speech delay tu, bercakap pula tak faham. Yang paling aku sakit hati tu, kadang-kadang anak aku nangis, aku tak tahu dia nak apa. Nangis, memang spoil gila mood. Contohnya, itu video exaggerate problem. Awak campak 3-5 kali. Ataupun awak boleh video exaggerate dream. Oh best lah, anak aku Alhamdulillah 5 tahun dah boleh bergaji, 5 tahun dah ni, macam itulah kan. Buat video-video yang campak 5 kali pula dream. Itu exaggerate, maksudnya over kan. E yang seterusnya adalah educate. Dia start video terus educate. Korang rasa kenapa budak-budak umur 5 tahun dia menangis mesti melalak dan kadang kita pun tak faham. Kau tahu tak, daripada kajian Dr. Strange Shirota Yakult, dia beritahu budak-budak sebenarnya contoh macam itulah kan. So itu adalah video educate. I adalah intro produk. Ini pun menarik juga. Bila awak buat video pasal mana-mana ni lah video affiliate jual produk ni, awak start terus pasal produk tu. Aku baru tahu ada satu produk ni yang korang dah boleh record suara waktu meeting bla bla bla. Nama dia Plot Pro. Apa benda tu kan. So itu. And then video seterusnya boleh start dengan USP. Oh dah lah bateri tahan 6 jam. Lepas tu record pula 25 per. Gila guys. Memang padu gila yang ni. Maksudnya video tu start dengan USP. Senang cerita, itulah idea saya. Kalaulah saya tiba-tiba jadi content creator, jual macam-macam produk, jual periuk, ada hari tiba-tiba saya jual penapis air, ada hari tiba-tiba saya jual vitamin minda, saya akan ambil salah satu daripada formula SEEIUWTOUA ni, situation, exaggerate, educate, intro product, USP, who, siapa yang sesuai, trust, offer, harga, price, urgency dan juga action. Salah satu ni saya akan gunakan untuk menjadikan hook intro video saya. Maksudnya ada video yang saya post, tema dia situation. Ada video yang saya post, terus masuk T, trust, terus masuk testimoni. Ada pula video yang saya post, terus masuk pada who, siapa yang sesuai. Sesuai sangatlah untuk mak ayah yang ada anak umur macam-macam. Dia terus masuk kepada siapa yang sesuai. Ada pula video yang saya masuk kepada urgency. Kalau kau biar ni, masalah ni, anak kau akan masuk kelas pemulihan, silap-silap. Dia macam maksudnya, video ni kita perbagaikan intro dia. So, itu tips kepada content creator. Kalau korang nak belajar cara buat video, boleh tekan dekat link bio. Saya sediakan cara macam mana korang nak grow daripada level 1 sampai level 7. Daripada 10,000 sebulan, 30,000 sebulan, sampai 100,000 sebulan sale. Boleh tekan link bio, jumpa dalam video seterusnya.